Assalamualaikum, hai, selamat petang. Saya sekarang berada di hutan Lipo Berserah, Kuantan. Ya, tengok sungai sini, ramai budak-budak mandi. Petang-petang ni memang seronok. Buat air pun sejuk. Ini kebetulan air dia agak deras. Tapi sayangnya sungai ni tak berapa nak jaga lah sekitar dia. Sampah-sampah banyak kan. Tapi air dia masih bersih lagi. Kita tengok. Budak-budak boleh mandi. Okey. Sini nampak agak cantik. Tapi agak macam ada berlaku air. Mungkin ada infrastruktur yang rosak sini. Jambatan ke apa. Itu dulu ada ni. Semua dah rosak dah. Kat sini ada kolam yang bekas binaan penjajah dulu. Ini khas untuk pengunjung lah. Mandi-mandi. Tengok budak-budak mandi kan. Ada juga budak-budak yang berumur mandi sini. Sini. Air dia jernih. Boleh mandi. Tapi agak macam terbiar sikit lah. Tapi masih boleh diketengahkan tempat ini sebagai tempat yang menarik di Kuantan. Ni. Sana tu ada papan tanda. Sebenarnya situ adalah nak beritahu sini ada gua. Gua tu tak besar katanya, gua Serah ke atas sana. Okay. Dan kalau tengok sini ada satu sungai yang kecil sini. Jernih air dia. Memang kalau tempat ni dibangunkan semula, memang agak potensi sebagai tempat orang ramai lepak sini. Hutan sana pun masih boleh dibaikilah infrastruktur dia. Okey. Kita nampak ada kolam yang di atas ni, sana kolam bawah. Ya, air di sini masih jernih. Ini mungkin lepas hujan lah jernih. Jadi sangat sesuai untuk bawa keluarga ataupun sahabat andai. Kita boleh makan-makan berkelah sini. Sejuk sekitar hutan. Memang sesuai. So, siapa nak camping pun silakan. Nak RTT pun boleh sesuai sini. Okey. Okey. Sini ada satu papan tanda ni. Ini dah rosak. Sekitar sini masih asli lagi ataupun belum tercemar, tapi sedikit tercemar dengan pengunjung-pengunjung yang membiarkan sampah. Ini tidak ada cemaran sangat sini. Kita sama-samalah jaga kebersihan kalau nak kekal tempat rekreasi ni. Okey. Okey, kita tengok. Sini sesuai untuk anak-anak bermain air mana-mana. Kalau nak melepas geram untuk terjun-terjun nak sini dalam sikit. Sini cantik. Ya, air dia masih jernih. Masih boleh mandi, tidak tercemar lagi insya-Allah. Ni memang kawasan ni setiap petang memang budak-budak mandi ni. Ni maka yang budak-budak ni baru naik atas ni. Baru lepas mandi. Memang sejuk sini. Okey. Ya, saya harapkan saya lah. Siapa-siapa yang pencinta alam sekitar sini mestilah. Tempat ini patutnya dipelihara, dipercantikkan. Yang mana ada kerosakan dibaiki segeralah. Dan sediakan kemudahan-kemudahan art seperti tandas, bilik salin, surau ke. Masih cantik lagi tempat ini. Jadi kita jangan lepaskan khazanah ini terbiar begitu saja dan tidak dipelihara yang baik. Ini masih boleh dikekalkan untuk masa depan. Okey, terbaik.